Benar kan nak pergi rumah sahabat, nak mengadu bini dia mulut banyak. Faham? Nak mengadu lah, nak jumpa sahabat, mulut bini dia tu banyak dengan kokeng. Faham? Dia sapa di rumah sahabat, sahabat sedang kena beleber. Bini tengah beleber. Tak jadi minta tolong. Dia tu parok pada aku dah lah. Dia pun balik. Faham? Sahabat panggil, hei jangan balik. Tadi macam nak minta tolong. Dah apa lah. Kalau gini memang tak boleh tolong. Aku dengar dah tadi. Balik terus. Rupanya power lagi. Tak? Jadi bab tu kita kena banyak maaf kalau bini kita bekeng mulut. Bang, memang dia gitu. Tak? Tuan kata orang lembek gini kolek-kolek. Tok guru silat pun tak lawang. Betul lah tu Ustaz. Tok guru silat ni misal cokeng ni. Bang, kalau dia jalan, orang dia main gendang, tong gendang silat. Orang nampak bayang dia. Dia tak tubik lagi. Bayang baru nampak. Orang berhenti kat tok gendang. Hormat tok guru silat. Faham? Kalau tengah tiup sunah, nampak Pak Mak gayung, orang berhenti tiup sunah. Pak Mak, budak tengah isyak gang. Pak Mak gayung lalu, letak gang. Faham lagi? Tu hebat Pak Mak gayung. Apa? Pasal misal cekok tak kata. Nak turun pisah akak tak kata. Tapi nak balik rumah, Pak Mak gayung nak turun mula misal bawah. Faham lagi? Kerana bentara guru ada tahu rumah. Bang, Maha guru. Maha guru tu. Jadi kalau kita tambah, dia ada orang banyak dia kata, "Ustaz, bini saya berai beleber," dia kata. Nah, anak wak gua ni. Dah lewat gua ni dah. Kalau mu tambah hok beleber, mu nikah dengan orang lelaki lah. Bang, lagi mu nikah dengan orang puang gitulah. Mulut dia power. Maafkan dia lah. Dah, dia pun banyak budi dengan kita melahirkan anak kita. Betul tak? Nah.